Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada semua rakan kongsi dalam perniagaan Rivel, hari ini saya kenalkan diri saya. Saya Saadah Badur selaku Senior Group Director Super Crown Rivel ingin berkongsikan pengalaman macam mana dalam perniagaan ini saya lakukan selama 12 tahun. Tuan-tuan dan puan-puan, 5 rukun Rivel yang selalu saya amalkan iaitu pertama, mengguna. Kedua, menjual. Ketiga, menaja. Keempat, membina. Yang kelima, mesyuarat. Selama 12 tahun, inilah perkara yang saya lakukan. Tuan-tuan dan perempuan, 5 rukun Rivel yang saya amalkan selama 12 tahun dalam perniagaan ini, iaitu yang pertama, mengguna. Kalau boleh kita menggunakan sebanyak mungkin. Produk Rivel ada lebih 300 barangan. Rawatan rumah daripada depan rumah sampai belakang rumah. Rawatan diri daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Kita ada minuman kesihatan, kita ada perfume, kita ada skincare, kita ada autocare, baby care, kita ada water filter dan kita ada periuk lagi. Jadi semuanya ada dalam perniagaan ni. Yang penting kita guna sebanyak mungkin sebagai usahawan Rivel. Tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan kita mengguna produk ni, semua wanita pakai. Pakai buang pun ada bonus tuan-tuan dan perempuan. Yang penting 50 PV saja dah ada bonus. Yang kedua, menjual. Rukun Rivel menjual memang setiap pengedar, setiap usahawan kena menjual. Kita produk kita banyak yang kita boleh jual. Ya, jadi kita jual pada kawan-kawan kita, rakan kongsi kita, saudara mara kita ataupun kita jual pada diri kita sendiri. Setiap apa yang kita pakai ada bonus. Yang ketiga, menaja. Menaja seramai mungkin kawan kita. Kawan daripada sekolah rendah, sekolah menengah, ya, maktab, kawan surau, kawan masjid, kawan kerja kahwin, kenduri kahwin, semua kita jemput kawan-kawan itulah kita ajak dia jadi ahli. Kita taja dia jadi ahli, ajak dia tukar jenama daripada syarikat X kepada Rivel. Yang keempat, kita kena membina. Membina, kita bantu dia macam mana nak dapat wang. Macam mana nak dapat kereta percuma? Kalau kita dapat kereta, kita bantu dia dapat kereta. Kalau kita jadi group director, kita bantu dia jadi group director. Kalau kita jadi diamond, kita ajar dia macam mana nak jadi diamond. Kemudian, mesyuarat. Mesyuarat ni sangat penting. Kita ajak rakan kongsi, kita pergi mesyuarat. Sebab dalam mesyuarat, kita belajar bermacam-macam ilmu. Sebab, ya, Nabi sendiri berkata, 90-10 punca rezeki dari perniagaan. Tuntutlah ilmu sampai negeri China. Jadi kalau boleh mesyuarat ni tadi kita belajar. Belajar ilmu ni tadi kalau kita tak sampai ke negeri China, ya dalam mesyuarat ni yang saya sendiri ikuti selama 12 tahun, alhamdulillah sampai saya jadi SGD Super Crown. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini inilah yang saya nak kongsikan pada anda, ya, amalan yang saya lakukan selama 12 tahun dalam perniagaan Rivel.